Seorang wanita maut selepas terkena tiang besi dilanggar sebuah kereta yang terbabas ke ruang makan sebuah medan selera di Bandar Mahkota Ceras, Kajang, awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Nazrin Abdul Yusof, berkata kejadian kira-kira jam 1 suku pagi itu membabitkan kereta dipandu lelaki tempatan berusia 35 tahun dan mangsa berusia 47 tahun. Beliau berkata, siasatan awal mendapati pemandu dipercayai tertekan pedal minyak menyebabkan kereta dipandunya memasuki ruang makan medan selera sebelum berpusing semula menghala keluar. Pada masa sama, mangsa berlari ke arah kenderaan itu dipercayai untuk menghalang atau menghentikan kereta berkenaan. Bagaimanapun, kereta itu melanggar sebatang tiang besi menyebabkan tiang berkenaan tumbang dan mengenai kepala mangsa, katanya dalam kenyataan hari ini. Nazrin berkata, mangsa mengalami kecederaan parah di kepala sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas kesihatan. Ketika ditanya mengenai sebab mangsa cuba menghalang atau menghentikan kereta berkenaan, beliau berkata perkara itu masih dalam siasatan.